Assalamualaikum dan selamat datang ke tutorial pendaftaran Apex E-Trade. Dalam video ini, saya akan membimbing anda langkah demi langkah untuk mendaftar dan mengaktifkan platform E-Trade anda. Platform ini akan menjadi pintu masuk utama anda ke dunia pelaburan saham. Apex E-Trade adalah platform perdagangan dalam talian yang membolehkan anda membeli dan menjual saham di Bursa Malaysia, memantau portfolio pelaburan anda, mengakses data pasaran secara masa nyata dan menguruskan akaun CDS dan akaun dagangan anda. Sebelum kita memulakan pendaftaran, sila pastikan anda telah membuka akaun CDS dan akaun dagangan dengan Apex Security, menerima email pengesahan pembukaan akaun dan menyediakan maklumat peribadi untuk pengesahan identiti. Langkah pertama adalah untuk mengakses laman web pendaftaran. Buka pelayar web anda dan type alamat ath.apexetrade.com. Anda akan dibawa ke laman utama Apex E-Trade. Ini adalah muka depan website Apex E-Trade. Jadi untuk mendaftar, tuan-puan klik pada butang sign up dan tuan-puan akan nampak terms and condition. Tuan-puan boleh scroll dan baca setiap detail of agreement ini. Tuan-puan juga boleh scroll ke bawah selepas itu dan tandakan tick untuk tuan-puan bersetuju dengan Electronic Service Agreement Terms and Condition. Tick di sini. Dan jika tuan-puan sudah mempunyai akaun di Apex, tuan-puan klik I am an existing Apex Security berhad klien. Manakala jika tuan-puan tidak mempunyai akaun dengan Apex lagi, tuan-puan klik pada option kedua. Jadi saya akan pilih option yang pertama dahulu. Kita klik di sini dan kita klik register. Jadi tuan-puan perlu mengisi maklumat seperti trading account tuan-puan, nama tuan-puan seperti dalam IC, nationality, nombor IC, jantina tuan-puan, bangsa, email, phone number dan mobile phone. Dan seterusnya, tuan-puan perlu mengisi login information. Tuan-puan perlu mencipta user ID sendiri, at least 6 aksara. Dan tuan-puan perlu mencipta juga password sendiri yang mesti mempunyai lebih kurang 8 atau lebih dan mempunyai gabungan uppercase letter, lowercase letter, number or special character. Tuan-puan perlu retype password di sini dan tuan-puan juga perlu mencipta trading pin sendiri. Saya cadangkan trading pin yang tuan-puan mudah ingat kerana setiap kali tuan-puan melakukan buy and sell, tuan-puan perlu memasukkan trading pin ini. Dan seterusnya, untuk hint for forgotten password atau pin, tuan-puan boleh mencipta soalan sendiri dan menjawabnya, atau tuan-puan boleh pilih daripada soalan yang telah diberi oleh Apex. Setelah itu, tuan-puan tik pada I'm not a robot dan tuan-puan klik submit. Setelah tuan-puan klik submit, tuan-puan akan mendapat notifikasi bahawa pendaftaran tuan-puan sudah pun diterima. Setelah tuan-puan menerima email pengaktifan platform Apex E-Trade tuan-puan, tuan-puan boleh semula ke website utama Apex E-Trade dan klik pada butang Start Trading Here dan masukkan username dan password tuan-puan dan klik pada login. Dan tuan-puan akan login masuk ke platform Apex E-Trade. Terima kasih kerana menonton tutorial pendaftaran Apex E-Trade. Jika anda menghadapi sebarang masalah semasa proses pendaftaran, jangan ragu untuk menghubungi saya, Firdaus, di 0134229155 atau hubungi Khidmat Perkhidmatan Pelanggan Apex Security. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami dan tonton video seterusnya.
Semoga berjaya dalam perjalanan pelaburan anda.